Okay geng, selain daripada komik, game dan juga filem, saya suka kumpul kad. Hari ni saya nak buat video pendek lah berkaitan koleksi kad yang saya ada. Yang ni saya beli kad ni dekat Jalan-Jalan Jepun, satu kedai dekat Pasaraya Lotus. Ini adalah barangan original daripada Jepun. Saya beli banyak macam ni, harga dalam lebih kurang RM5. Jadi saya nak share apa, saya pun tak buka lagi dan nak unboxing pertama kali dengan anda lah. Okay, kita gunakan gunting nak buka dia. Ada kad yang menarik lah untuk dikongsikan dengan anda. Jadi agak banyak kalau anda perasan, semua ni adalah kad original daripada One Piece. Saya akan buka sikit kepada anda. Okey, ni adalah Epic yang mana popular masa arc Alabasta. Saya dah lupa nama Epic ni, tapi popular lah. Okay. Ini watak masa dekat Skype rasa saya, yang masa Luffy naik dan geng dia pergi naik kat atas awan. Okay, ni gambar Usopp ni. Rasanya ni masa pergi ke arc lain lawan dengan Kaido tu. Ni Sanji masa kecil. Okey, lupa lah dah ni. Oden ke? Gambar letupan. Oh, banyak betul isi kad ni. Alright, ni ni Luffy the Monkey dengan tangan yang panjang. Oh, ni Mihawk. Mihawk ni saya suka, pedang dia power. Tok Guru kepada salah satu watak paling penting sekali dekat One Piece, iaitu Zoro. Samalah ni kad ni. Okay, ni Chopper, seorang doktor sebenarnya. Ni kumpulan One Piece. Oh, lama saya pun dah lupa nama watak ni. Okay. Singa, saya tak ingat kewujudan watak ni. Ni geng. Ni geng lanun Whitebeard. Ni kumpulan spy yang nak cuba tangkap Nico Robin tu. Apa nama? Super Paul. Alright. Okay, ni salah satu Shichibukai yang popular dan akhirnya menjadi geng kepada kumpulan lanun topi jerami. Okay, Zoro. Wah, nampak sungguh elegan sekali Zoro ni. Alright. Okay, kalau anda tengok cerita dan baca komik One Piece, babak kematian abang kepada Luffy, iaitu podcast The Ace ataupun Ace ni, memang satu babak yang menjedihkan lah. Dia ni rasanya kad ni dia ambil babak daripada masa Luffy nak selamatkan abang dia lah. Okey, yang ni anggota marin. Pernah jadi anggota marin paling tertinggi. Saya lupa nama dia juga, tapi dia ada kuasa badan emas. Ni tak kenal watak ni. Ni arc masa lawan geng Arlong. Saya ingat watak ni sotong. Dia ni penjual takoyaki. Ni Datuk Luffy ni. Garp sedang berperang. Rasanya dia lawan Blackbeard. Okey. Ni masa babak, rasanya ni Luffy yang mana mereka lawan dekat macam stadium. Alright, banyak sangat kat isi kad dia. Rasanya sangat berbaloi dengan harga RM5. Ni baru 1/3 saja pun tak habis-habis. Semua kat ori ya. One Piece card game.
Yang ni. Yang sekarang ni watak cerita dia ada dalam cerita Netflix. Yang ni memang watak geng kucing ni memang jahat lah. Dia menyamar jadi doktor peribadi, tapi sebenarnya dia nak merampas tanah milik orang lain. Ni Kobe, kawan kepada Luffy the Monkey. Bila Luffy nak jadi Raja Lanun, dia nak jadi anggota paling kuat. Yang ni saya tak kenal siapa watak ni. Shanks ataupun Shanks, yang mana mempunyai kuasa haki yang kuat. Ialah Shanks ni yang menghadiahkan topi jerami kepada Luffy. Sanji. Okey, ni kawan baik kepada geng topi jerami lah. Salah satu pernah menjadi Shibukai. Chopper, Usopp. Okey, saya tunjukkan je lah. Ni geng-geng Luffy the Monkey lah. Watak ni sangat penting semasa berlawan dengan Kaido. Ni lawan dengan Big Mom. Yang ni geng-geng Kaido. Ni Brook. Terlalu banyak dan teramat berbaloi untuk membelinya, sebab jumlah kad dia yang berkualiti. Ni dalam bahasa Jepun. Ni anak Kaido. Ni Doflamingo, saya ingat nama dia. Ni siapa ni? Tak tahu, ni mungkin geng era-era Lanun awal. Ni bukan bagi. Ni babak yang masa mereka pergi ke restoran Barita. Yang ni watak jahat ni, dia pergi nak minta makanan lah. Okey, ni Frankie. Watak cerita One Piece selalu kalau dia menangis memang teruk gila lah, siap dihingus-hingus macam ni lah. Ni ulangan. Okey, terlalu banyak sangat isi dia. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.